Yokozuna mesti tak ada. Yokozuna? Okey, sebelum tu aku nak tanya korang. Siapa yang ingat Yokozuna ni betul-betul orang Jepun? Kalau korang yang ingat Yokozuna ni betul-betul orang Jepun, cuba komen saya dekat ruangan komen. Okey? So, aku nak beritahu kat korang. Yokozuna ni sebenarnya bukan orang Jepun. Walaupun nama dia nama Jepun. Dia sebenarnya sepupu dengan Roman Reigns. Tak percaya kan? Korang carilah info sendiri. Tak pun, tanya kita punya Mr. PGM, Hafiz Azwani Tahir. Yokozuna mesti tak ada. Dia cakap, hoi, jom kita review. Yokozuna mesti tak ada kan? Ni ambil ni. Ni siapa ni? Inilah dia Yokozuna, sepupu dengan Roman Reigns tu. Kan? Nampak? Ini brand Mattel Dekat dalam ni sebenarnya asalnya seluar dia merah. Tapi owner lama dia pergi cat warna hitam. Dia pergi cat warna hitam. Okay? Alright, so ni antara figure yang lama dah duduk dekat rumah aku, tak payah sewa. Ni ada ni. Tengok muka dia. Kan? Berabuk-rabuk kau ambil kau. Okay? Macam cun tak cun. Macam Yokozuna. Siapa cakap tak ada? Ada. Okay. So, Yokozuna ni antara figure yang aku sayang dan aku takkan jual dia ni. Aku memang akan simpan dia ni. Memang lawa babe. Aku punya favourite figure juga ni. Salah satu dia. Okay. So, jangan lupa like, follow and share. Saya Brock Toy. Bye-bye.